payah nak cadangkan, bukan dia nak dengar pun. Saya cadang untuk buat design minimalis. Makhluk kita tu boleh letak setipik kat tengah baju, dan title Aman Editri letak kat belakang. Buat satu je kita yang besar, dan logo kat tengah. Buat kita pakai saiz dari kecil ke besar, dan randomly letak background berselera, lepas logo buat kat tengah. Okey, kita ada 3 feedback dekat sini. Saya nak summarizekan dekat ChatGPT. Oleh itu saya nak buat improvement berdasarkan feedback yang saya terima tadi, iaitu dia kata idea minimalis dengan idea berselera, random placement. Kemudian saya kena improve gesture dengan proportionalnya, iaitu tangan dengan kaki kena lagi jelas lah. Saya tunjukkan sekarang, kau sabar kejap sabar kejap, ni aku design sekarang. Dah siap. Memperkenalkan design 2. Memperkenalkan design 1. Pada pandangan anda, design 2 ke design 1? Cek komen kat bawah.